Nak ingat sampai 10 terakhir tu. Jangan ingat kerana nak gaya. Gaya tak lama sangat. Baik, tuan-tuan muslimin muslimah, kita berada dalam bulan Ramadan yang kita doakan dia sejak 2 bulan sebelum. 2 bulan sebelum Ramadan kita dah minta Allah sampaikan kita, dan ulama-ulama salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan sampai. Bayangkan tuan-tuan bagaimana rindunya mereka ke dalam Ramadan 6 bulan sebelum doa minta sampai. Kita 2 bulan sebelum wa ballighna Ramadan, kita doa sampaikan aku dalam Ramadan. Dalam hati kita itu juga doa kalau boleh, bukan Ramadan saja, gaya sekali lah, betul tak tuan-tuan? Kalau sampai gaya sekali dah, kan macam kena Ramadan tak gaya tak mau tuan-tuan. Dah plan lah, gaya nak tak apa nak balik kan, nak balik kampung, kampung mana nak balik, dah plan lah tu. Baik tuan-tuan, bila Allah sampaikan kita dalam Ramadan, bermakna kita ni orang yang beruntung. Orang yang beruntung. So, malam ni dalam masa 20 minit yang diperuntukkan tuan-tuan, saya nak bincang beberapa golongan yang rugi dalam Ramadan. Yang pertama, golongan yang tidak berpuasa. Satu golongan. Sedangkan Ramadan ini Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata syahrun faradallahu siyamahu. Bulan yang difardu kepada kamu puasa. Tuan-tuan, kita kata ada ke orang tak puasa? Ramai hari ini orang tak puasa, tuan-tuan. Kita sini alhamdulillah lah, orang masjid kan. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini bila sebut Ramadan, nombor 1 ibadahnya puasa. Itu nombor 1. Kita orang Melayu Jawa Ramadan nombor 1 bubur lambuk kita. Nombor 1 puasa, tuan-tuan. Sebab itu mana-mana orang yang tak berpuasa, dosanya sangat besar. Dan dia tidak boleh menggantikan kelebihan yang dia tinggal tu. Dia boleh menggantikan hari. Tak puasa sehari, 2 hari luar Ramadan wajib ganti. Tapi tuan-tuan, kelebihannya tak sama. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kata ada lah tuan-tuan. Sebab itu saya suka kadang-kadang duduk, suka saya tengok cerita. Ada satu pengarah buat tu bagus cerita tu tuan-tuan, meninggal tadi. Pengarah tu dah meninggal, moga Allah rahmati roh dia lah. Mamat Khalid, pernah tengok? Kenal? Dia buat cerita, selalu cerita orang tak puasa. 15 puasa, lepas tu 16 puasa, 17 puasa. Tengok tak? Kita tengok perspektif aja. Tengoklah cerita ni. Cerita orang tak puasa. Game plastik hitam. Daripada sehat si Ajis tu sampai accident, cedera dah. Pakai tongkat, tak puasa lagi saya kan. Puasa 15, puasa 16, puasa sehat. 17 kan, sakit dah. Tak puasa dulu, bayangkan tuan-tuan. Cerita tu kan, bagus. Tuan-tuan, ketua dia tu lah, yak-yaknya itu kan. Tu ketua dia kan. Tuan-tuan kan. Ni tuan-tuan, ada, bukan kata muda, orang tua. Inilah tuan-tuan, rugi. Yang kedua, ruginya orang yang berpuasa tapi tak solat. Rugi juga. Puasa tapi tak sembahyang. Tuan-tuan, kerana alasan puasa setahun sekali. Puasa tiap-tiap hari. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, ramai orang yang jiwa kosong. Tuan-tuan, jiwa kosong. Kita tak kenal sebab kita tak nampak jiwa manusia. Bila kita ni tuan-tuan jauh dengan Allah, tuan-tuan, jiwa kosong. Lepas tu kita tengok, minggu lepas ada kes, suami bunuh isteri, bunuh anak. Ada kan dekat Kuantan?
Bunuh mak sendiri, tuan-tuan. 4 orang tu dia bunuh, tuan-tuan. Lepas tu dia bunuh diri dia. 5, tuan-tuan. Pasal apa jadi macam ni? Zaman kita dulu 80-an, 70-an, 90-an ada, tak ada. Ni tuan-tuan. Saya pun tak pastilah kenapa, tapi ada orang kaji tu kan, sebab tu sebab ni kan masalah, tak tahulah. Tapi saya nak sebut, kenapa sampai peringkat begitu? Ada orang sanggup bunuh mak, malah kisah sebenarnya bunuh isteri, kan? Banyak orang, kenapa ada masalah dalaman, tuan-tuan. Kalau orang tu fahamlah, tuan-tuan, dosa membunuh ini makhluk yang tidak layak dibunuh, tidak ada hak, besar ni dosa, orang tak buat, tuan-tuan. Tapi kalau jiwa kosong, tuan-tuan, kerana kita jauh daripada Allah. Kan? Tak salat ramai, dah puasa tak salat, yang keduanya puasa tak tutup aurat, satu lagi tuan-tuan rugi. Mana nak dapat pahala kita kalau kita tak sembahyang? Mana nak dapat pahala kita tak tutup aurat? Puasa tak tutup aurat. Ada apa tanya? Pergi bazar Ramadan malam-malam tengok, petang-petang tengok. Ada yang pakai tudung, tapi pakai tudung pun tidak menepati syarat. Tudung pakai, lepas tu tak warna kulit ke belakang, nampak dada. Ada kan? Dada nampak, boleh tengok saiz apa, kap C, kap D, kap E. Tapi saya tak kenal, tak tahu. Tuan-tuan dia warang kan? Tak. Bayangkan tuan-tuan, nak tunjuk apa kau kan? Itu tuan-tuan, itu yang menutup aurat, yang tak tutup aurat. Berapa ramai, tuan-tuan? Maka mana pahala puasa ni, tuan-tuan? Maka kamin sa'imin laisa lahu min sa'ilal ju'. Ramai orang puasa, Nabi kata dia tak dapat apa-apa melainkan apa dan ada rugi. Kemudian tuan-tuan, ruginya orang yang dalam Ramadan ni, tuan-tuan, datang salat tarawih ke masjid, tapi salat 5 waktu tak datang masjid, rugi. Kita tadi alhamdulillah saya tengok penuh, ramai penuh, tuan-tuan. So jangan dibesarkan lagi masjid ni, nanti kalau besar jadi nampak tak ada orang, nanti penuh, tuan-tuan. Penuh banget. Saya kata alhamdulillah orang sini masih lagi penuh malam yang ke-7. Tuan-tuan, kita sangat seronok itu kerana penuh, tapi itu bila solat tarawih. Adakah subuh pagi esok, maghrib dan zuhur asar esok sama macam tadi ke? Sama ke? Ini satu kerugian. Orang yang puasa dia boleh salat sunat di masjid tarawih, tapi salat fardu dia tak datang, rugi. Sebab keutamaan salat di masjid ini adalah salat fardu. Salat fardu Nabi sebut dalam banyak hadis, tuan-tuan. Maka Nabi kata seafdal salat, salat di rumah kamu kecuali salat fardu. Kan? Nabi sebut ni, tuan-tuan, kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat salat di mana? Sahabat salat macam kita kan? Sahabat salat di tempat seafdal tempat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berbanding Masjid Madinah tak ada kata kelebihan itu. Tapi Nabi kata seafdal salat di rumah kamu illa maktubah, kecuali salat fardu. Kita rugi, tuan-tuan. Dah puasa tapi boleh datang masjid, tapi yang wajib tak datang. Yang lebih malam lagi boleh berbangun, boleh bangun sahur, tiba-tiba subuh tak datang ke masjid. Rugi, tuan-tuan. Rugi sangat. Nak bangun tu kan, tak salah tu. Tapi subuh tak lagi masjid, sedangkan subuh hari ini bukannya pukul 5.30, subuh hari ini 6.20. Tuan-tuan, bayangkan, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita tak dapat salat tarawih berjamaah, maka tuan-tuan jangan biarkan rugi. Salat fardu pun datang, orang perempuan pun datang, jangan tak datang. Orang perempuan pun datang ke masjid. Betul, tuan-tuan. Satu ketika bila Nabi masuk Masjid Nabawi, lalu
Di masjid itu ada satu tali yang digantung, dibentang antara dua tiang. Ya, tali ini diikat antara dua tiang. Lalu bila Nabi tengok tali ini, Nabi kata, tali apa ni? Maka sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah, tali itu kepunyaan Zainab binti Jahsy, isteri Nabi. Baik, tali itu Zainab punya. Kenapa? Kerana Zainab ni dia salat di Masjid Nabawi, satu. Yang kedua, Zainab ni bila dia salat penat, maka dia pegang pada tali. Kita tak penat mana, tuan-tuan. Solat pukul 10 habis. Saya pun baca pendek-pendek je, saya faham. Kalau baca panjang, tuan-tuan, tak pasal-pasal, ada yang komplain pula kan. Ada satu imam dekat mana pelosok kampung. Di pelampau, di makmum tu. Panjang sangat. Panjang sangat. Pak Imam, tak pernah panjang. Maka hari kampung kan. Kita dah baca panjang. Zainab, tuan-tuan, dia penat. Dia pegang pada tali. Yang Nabi kata, buang tali ini, jangan. Kalau kamu tak agak, kamu jangan ibadah. Kalau penat, rahat. Kalau kantuk, tidur. Itu tuan-tuan, Zainab ibadahnya di masjid. Bermakna orang perempuan boleh datang masjid, tak ada masalah. Tuan-tuan, bawa datang isteri. Bawa datang isteri. Kita nak masuk syurga bukan sorang-sorang, nak bersama. Isteri kita inilah yang akan jadi isteri dalam syurga nanti. Setuju? Tak setuju? Tak setuju lah, Ustaz. Tengok tua lah, gigi pun dalam cawan sahur. Kalau boleh bidadari lah. Tuan-tuan, kita ni kira nak cantik aja, tuan-tuan. Cantik bukan jamin kebahagiaan. Kalau cantik jamin kebahagiaan, gambar orang cantik bahagia. Tak adalah bercerai pula, tuan-tuan. Pazuran patah api, betul. Yang kedua, dia nak masuk syurga, bini kita tak macam tu lah. Dia nak cantik lah, masuk syurga besok. Masuk syurga bersama kawan. Macam malam ni kan, malam ni tak ramai. Kenapa? Tak boleh kita sangka baik lah. Sini ramai duduk lah. Lepas tu tak ramai isteri kan. Tak boleh kita tak ramai duduk kan. Tapi kalau duduk pun tak ada dosa lah. Kahwin kan. Tuan-tuan, datang. Orang perempuan pun digalakkan datang. Kalau terawih pun datang. Orang perempuan terawih datang. Masjid penuh datang kan. Kenapa kita yang 5 waktu tak datang? Boleh Ustaz, nanti orang tak lain, orang kata tak boleh, nanti fitnah kok kata kita bawa isteri kita pergi umrah, salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan kita bawa sekali masuk Masjidil Haram kan, pergi dulu lima kali, 5 waktu pergi besar kat bini, ni orang tengok ni, tiang ni, ingat ni, tiang ni, pintu ni, ingat takut sesat. Nanti kalau keluar, tunggu saya sini, takut bini sesat. Padahal kalau sesat pun tak apa, boleh kahwin lagi satu lah. Tapi kita sayang. Nanti kita keluar sama-sama. Kan? Awak kenapa masjid ni tak ada? Kenapa abang tak boleh datang? Fitnah. Dia macam ni, tuan-tuan. Kalau memang dia pergi, dia menyebabkan mudarat orang lain. Fitnah. Dia berjalan pergi masjid tu, dan dia pun memang lawa sungguh lah. Memang lawa sangat. Jalan lagi masjid, selisih dengan Pak Bilal tengok muka dia lawa, tak perasan. Pak Bilal masuk dalam longkang. Itu saya setuju, itu betul. Tak lagi. Tak sedar Pak Bilal dalam longkang, hari lepas masjid tu. 3 hari tak ada azan. Mana Pak Bilal? Kebiji kelak, betul. Betul. Contoh. Itu baru Pak Bilal, belum Pak Imam pun hari juga. Tengok contoh, ni contoh. Kerugian bila kita tak yang 5 waktu kita tak dapat berjamaah. Yang kedua, ruginya kita dalam Ramadan, tuan-tuan, Allah bagi kita banyak rezeki, tapi tuan-tuan, ruginya kita kurang bersedekah, kurang menderma. Sebab tu masjid pandai, tengah-tengah ada letak seperti itu. Tengah-tengah tu tuan-tuan, suruh mana letak tu kan. Waktu lain mana ada? Ramadan. Letak lagi satu yang QR code. Nah, orang sangat. Tuan-tuan, kita bila Ramadan, tuan-tuan, sepatutnya kalau boleh hari-hari menyumbang. Hari-hari.
Tuan-tuan, sebab pahala lipat ganda, dilipat ganda. Satu saya sebut selalu dalam Ramadan sampai peringkat adanya kita kata sedekah wajib tu gantung kat luar. Apa tu? Zakat fitrah. So mana-mana kita kerekut pun kena bayar juga zakat fitrah. Bulan lain tak ada zakat fitrah. Ramadan wajib 8, 16, 25. Yang saya pesan hari itu. Dah berapa puluh tahun dah hidup. Cuba tahun ni jangan ambil 8, ambil 25 pula. Bayar 25 kalau boleh. Kita duit ada lebih, rezeki Allah bagi lebih, tahun ni bayar yang 25. Aku nak bayar yang 25. Dah. Ini apa zakat kerekut. Pak kereta tak kerekut. Nak sport ring setiap tahun tukar. Sport ring setahun sekali tukar. Tahun ni 18, besok 19. Kereta kancil je tuan-tuan. Dah. Orang kata mahal sport ring pada kereta lah. Tapi kalau Pak agama kerekut tak ada masa yang ada kasih ada. Sampai ada peringkat wajib tu tuan-tuan. Wajib sedekah. Maka tuan-tuan kita menyumbang. Bawa duit. Orang perempuan tak bawa duit pun tak apa. Yang penting kantai ada kan? Kantai pun boleh tak dalam tu. Gelang pun boleh masuk dalam tu. Jangan Zulian sudah jawab tak aku. Tuan-tuan, beri lagi satu pahala nak banyak lagi dalam Ramadan ni. Bagi kita tak rugi. Sponsor lah orang berbuka. Beri makan orang berbuka. Ibu-ibu, kita masak, saya pesan kat ibu, masak lebihkan kuah Nabi ajar. Boleh sedekah kat orang untuk buka. Udang ni 5 ekor je, kuah 10 besar. Gitu. Hantar kat orang sebelah. Kuah santan puai, udang sekor. Gitu. Kalau dia ngata, jawab. Kata dia kuah mana? Udang sekor je. Udang kau beli sendiri, aku terus tekan kuah aja. Kau panahkan kuah, engkau masuk udang. Bapak kau nak silakan. Begitu. Kan? Pergi makan orang berbuka. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Banyak pahala ni tuan-tuan. Banyak pahala. Betul. Nak suruh orang buka di masjid, kalau boleh, menu, mesti menu sedap. Jangan menu tak sedap. Ini adalah kemai nak suruh buka. Makan benda, bubur lampuk. Allah tuan-tuan. Bubur lampuk tu boleh side menu side RCC boleh tak? Ini menu utama bubur lampuk. Tuan-tuan boleh. Lawan tuan-tuan tak ada gigi. Aku ada gigi, takkan nak makan bubur lampuk tu nak nasi lagi. Betul. Ada satu masjid sampai sekarang saya ingat. Jemput kuliah maghrib saya tuan-tuan di Kelang. Jadi buka situ saya. Saya tengok orang datang pun tak ramai. Tak ramai. Rupanya tuan-tuan buka tak sedap. Bukanya apa? Air ni dia bagi, lepas tu buah kurma 3 biji. Air dengan buah kurma, lepas tu tak ada benda lah tuan-tuan. Kita ni orang Melayu, perut nasi mana tahan. Nak menunggu habis tarawih ketar tuan-tuan. Allah tuan-tuan, sampai sekarang aku blacklist tu, tak kira tuan-tuan. Tuan-tuan, ni tuan-tuan bagi sedap sikit bagi orang datang, letak menu situ. Malam, bila esok malam lapar Ramadan, kambing goreng berdiri, tak esok. Esok pula apa? Baru orang nak sedap. Kita sumbang lebih sikit tak apa. Nak bagi makan nak sedap, kena bayar lebih sikit. Tak apalah, kita menyumbang. Sedekah bulan Ramadan. Baik. Kemudian, tuan-tuan, ruginya sebenarnya, ruginya tuan-tuan, kita salat tarawih, tapi kita tak salat witir. Rugi tuan-tuan, muslimin, muslimat. Tarawih dan witir, package-nya sekali. Saya sebut selalu, Nabi sebut, man qama ma'al imami hatta yamsar, kutiba lahu qiyamul lailatin. Mana-mana orang yang salat, berdiri salat malam, bersama imam, tarawih dan witir sekali dengan imam sehingga selesai, walaupun selesai sampai pukul 10 dari atau kita 9:30 atau 10:30, maka ditulis baginya seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam untuk tuan-tuan, kita pula tak faham. Habis tarawih kita pun balik. Tuan-tuan,
bukan tarawih, dia panggil qiyam. Qiyam tu tarawihnya, witirnya, bukan kata tarawih sahaja. Dan kita pula tuan-tuan jangan pula cari nak cepat habis. Jangan. Kan? Dia kan kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah laju ni tuan-tuan. Ini kalau ada Pak Imam macam ni, ikat sebelah dalam kolong tuan-tuan. Ada. Apa tak sah sebenarnya? Pernah saja tak sah. Biarlah sikit tak apalah kan. Kalau tak mampu buat 20, buat 8 tak ada masalah. Macam mana buat 8? Buat 20. Kalau kita buat kadang-kadang orang tutu. Kadang-kadang orang tutu. Mana lagak tuan-tuan? Saya tengok mau kita nak ambil baca dah tu dah. Tak lama lagi, duduk lagi tu ya. Dan pasal tak lama. Maka tuan-tuan, buatlah berapa pun. Tapi kalau boleh, biar selesai bersama imam, kita dapat pahala salah menghidupkan seluruh malam. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sekarang tu yang boleh beri. Tuan-tuan, banyakkan satu doa. Saya pun nak sebut doa. Allahumma ti'tiqa. Allahumma riqabana wa riqaba aba'ina wa ummahatina minan nar. Ini tuan-tuan, doa kita minta ya Allah lepaskan kami, ya, riqabana, lepaskan kami, wa riqaba aba'ana, lepaskan juga mak ayah kami, wa ummahatina, isteri kami, ya, minan nar, daripada azab neraka. Ini doa juga elok dibaca selain daripada doa yang kita baca dalam 4 rakaat tarawih tadi. Ya, ini minta doa supaya Allah tuan-tuan, sebab Ramadan ni Allah lepaskan ramai manusia daripada azab neraka. Moga-moga kita termasuk doa minta lepas kita, mak ayah kita, isteri kita daripada azab neraka. Tuan-tuan, selain daripada doa yang kita sebutlah, Allahumma innaka afu, ya, wa'fu anna. Itu satu doa. Itu dalam hadis sebut, dia pun disebut hadis. Tuan-tuan, kita minta pelepasan daripada azab neraka Allah. Baik, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.